masak asam pedas ikan merah dan ikan jenahak lah. So bahan yang paling utama dekat sini adalah bendi. Bendi ni orang panggil the lady finger. Kenapa dia panggil lady finger? Sebab ni dia macam jari seorang wanita. So jaga sarap pelencok. So pagi ni memang kita sapa kambing je. Cepat. Tapi angin masa tu kuat. So ni bendi. Oi, ya betul. Tak bergurau. Tak bergurau ni, Dik. Ada masalah Ada masalah On. Kau handle lagi. Ada dia punya tu. Bahan. Ada. Ada ni. Dah beli dah. Kadang-kadang, kita tak perlukan hotel 5 bintang. Cukup alam, kawan-kawan dan satu tempat untuk berehat dari dunia yang sibuk. Malam ini, aku bersama rakan-rakan bermalam di Luguk Camsita. Satu tempat kecil tapi penuh dengan cerita, bunyi alam dan ketenangan. Dari pasang kemah, nyalakan api, sampai bunyi kayu terbakar dalam sunyi malam. Semuanya jadi terapi untuk jiwa yang penat. Lagi sekali. Lagi sekali. Selamat tinggal itu. Hashtag akhirat. Jumpa lagi. So belakang tu adalah sepadan immigration nak ke Satun. So daripada tempat yang tiket luar tadi tu, kita kena berjalan lebih kurang dalam 100 meter. Satu dan bisa naik kotai. So asam pedas kita dah siap. Ni dia. Asam pedas dah siap. Kemudian ada telur dah ada. Ni nasi tengah masak. Dah nak masak dah pun. Tu masak. Ni teh masala. Dah mendidih. Tak tepi sikit. Dan yang ini adalah orang kata tu kailan ikan masin. So kita dah boleh panaskan kailan ni balik. Kailan ni kita panaskan. Dan kemudian kita dah boleh makan nasi. So cuaca nampaknya macam tu lah.
mana balik. Sudah 3 jam 20 jam. Itu lah jauh-jauh balik begitu je. Ada balik. Gila. Semua basah. Masa ni ya perkhidmatan yang diperlukan. Ni panjang ni. Selain menumpahkan dilusi. Sorry yang kita kat jadi. Saya sudah sikit pergi camping belum dah hujung tahun ni. Tak pernah kan? Tak hujan habis semua dekat tak apa kan. Perasaan ini dulu John. Aku tengah jalan tadi aku terfikir cakap betul tadi jadi. Kata dia ni orang rasa menyesal kan. Alamak kan. Kau tadi hujan tak? Hujan. Ya. Jadi kan ada Tak bergerak lah, semua okey je. camping yang Kemah tu awak tidur kat bergegar-gegar. Dengit. Terbang je lagi. Itulah, tak juga ni cakap weh. Nak dah makan lah, masak tu. Awak tidak semua. Lapar. Makan. Bismillah. Baik, kan pun. Beli jagung. Tadi nampak dekat mana tahu banyak jual jagung. Cameron. Dekat ni. Kampung Singapura. Oh, kamu Singapura. Tahu. Jauh kan. Dari sini dekat 10 kilo lah. Totong. Sedap eh? Ya. Aku ni tak makan sotong ni sebenarnya. Makan je. Tahu kenapa semasin? Masih. Masin? Oh. Cik bawa ubat tak? Ha? Kau bawa ubat tak? Tak. Tahu. Tak. Siapa? Telur. Apa nak? Paru-paru dia tu. Kau suap je lah. Jangan tanya nak. Tahu je. Tu dia punya paru-paru dia tu. Paru-paru. Ha. Aku nak bagian wing. Wing. Wing kiri, wing kanan. Kuat saya ombak. Ubat gila. Oh, ini tinggi ni Kimi. Tinggi. Oh, yang ni tinggi. Oh, ni tinggi ni. Oh, dia jatuh lah. Dia
dia tak adalah tinggi yang lama sikit. lama Ada kalau sikit. tinggi lama sikit tu. Ya. Ni. Dulu baik. Beauty shot lah. Inilah ombak. Kuat kami kuat. Okey. 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 Lepas sapu dah habis. Itu aku dah bagi tadi. Kan aku tanya dengan Yogi. Dia kata baby hujan kan. Lepas tu tanya dengan awal aku kata tengok gelombang tu baby hujan. Aku bawa siap baju hujan di motor. Tapi tak ada pun. Ada pun tak. Dah masuk makan tu. Senja lah. Wah. Ni pun tak berapa cantik ni, lighting tak cantik. Aku terbangkan drone pagi tadi pun tak berapa cantik. Ini pun dah menitik kan. Tu belah sana tu. Dah menunggu lagi tu. Itu daripada tadi ya. Belah sana dengan sana tu. Tu gelap tu. Malam ni datang hujan. So inilah pantai Logok yang terletak di Logok Base Camp. So ombak dia sendiri agak kuat. Dekat sana tu. So mungkin kita akan mengalami hujan malam ni. Nampak gayanya lah. So macam inilah pemandangan malam. Kan? Jom Kimi, jom naik. Dah maghrib. Nat. So keadaan malam ni hujan lebat. Orang kata passing cloud. Walaupun hujan lebat, tapi kita ada sotong bakar. Motor masih hidup. Hidup mesti diteruskan. Dan kailan ikan masin. Salah. Kailan ikan masin, sos tiram. Oh yeah. Oh yeah. Itu tadi lah yang cukup. Let's go. Back up. Ada semut. Semut tak belen Ada semut. Ada semut tak boleh punca. Aduh. What? Uish. Dia kata tahu. Lalat sampai hilang kau. Semut agresif. Weh. Dia lepas ke tak? Boleh. Dia Bagi Razi pegang kau punya lampu tu. Dia dah macam kat dalam gua ke. Tahu. Oh, sabotage. Go. Razi kalau lepas ni dia pula. Tak, aku risau. Kalau kau lepas aku masak. Legend. Oi. Boleh lagi tu. Wah, ada sikit je. Bucu, tinggal bucu.
Masuk balik ke dalam kata pasal. Boleh. Amin. Nak kena ngesot-ngesot. Dah apa? Oh, relax. Biar nafas tu. Overheat. 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 Nak kena overhaul. Sikit go. Hitam. Gila lah. Pro tu. Pro pedal. Oh. Risau ni. Risau ni. Oh, patut kena buat TikTok live lah patutnya ni. Kalau kayu situ, kalau hijau situ, kalau biru. Dia bagi gift Oh. Hijau. Hijau mencapai. Hijau macam apa? Oh, tadi ke? Merah mencapai. Tu boleh lah. Goyang. Kau goyang ke benda tu goyang? Benda ni, benda stroke tu. Itu penggunaan. Ni. Setutut. Setutut. Apa jatuh Ni ni? Ni, buat. ni satu. Wah, ada juga lah pasal. Saya sampai ribut lah. Bot jatuh kira tak kira kan? Dia tinggal satu ni Mat. Kalau Bawah tak ada Betulkan dah. yang biru ni. Tak boleh kan? Boleh betul kan? Boleh. Kan betul. kalau kau berani. yang mana ni? Kalau kau berani betul kan? Oh, biru mak ai lembus. Main aku sudah biru lah. Nani? Kalau otak dia. Yang tu. Semua pula. Tak mual. Oh, patut lah. Teruntukmu hatiku, inginku bersuara, merangkai semua tanya imaji yang terlintas, berjalan pada satu tanya selalu menggangguku. Seseorang itukah dirimu kasih? Kepada yang tercinta, inginnya ku mengeluh semua resah di diri, mencari